Hai, Assalamualaikum dan selamat berpuasa semua. Hmm, kecoh kan? Kecoh tentang pindaan apa ni RUU, pindaan perlembagaan bagi menghadkan jawatan Perdana Menteri. Saya nak ulas sikit. Kalau kita tengok dalam rekod kedatangan dan juga rekod pengundian yang berlangsung semalam, 146 ahli parlimen yang menyokong, 44 orang ahli parlimen tidak mengundi dan 32 ahli parlimen tidak hadir. Usul yang dibawa oleh Perdana Menteri, usul yang dibawa oleh kerajaan uh, tewas ataupun gagal mendapat kelulusan dengan perbezaan dua ataupun tak cukup dua undi. Baik, uh, saya tengok dalam media banyak yang salahkan kerajaan, banyak yang salahkan pembangkang. Tapi ulasan ringkas saya begini, kita kena faham usul tu datang daripada kerajaan. Okey, itu usul kerajaan. So, uh, kenapa kenapa ceplos-ceplos menyalahkan pembangkang yang memang kita sedia maklum pendirian pembangkang. Masalah Malaysia pada hari ini selepas PRU 15 ataupun sebelum-sebelum itu, kita ada pembangkang yang memang tak berguna, khususnya pada sidang kali ini. Kan pada 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 penggal kali ini kita ada pembangkang yang memang tak guna. Jadi kenapa dia jadi pelik bila kita mengharapkan pembangkang yang tak guna itu untuk menyokong usul kerajaan. Jadi dalam konteks ini, saya kira uh, ulasan daripada DAP adalah satu ulasan yang sangat mantap dan sangat matang. Kita kena salahkan. Okay, kita cuma nak dua lagi kan. Kita kena salahkan apa berlaku dengan 32 ahli parlimen yang tak hadir. Kan? 32 ahli parlimen yang tak hadir. Dalam tu saja ada banyak, bukan setakat dua, lebih daripada dua orang ahli parlimen yang memang dalam blok kerajaan. Jadi dia jadi kelakar sebab apa? Ini usul daripada kerajaan. Sepatutnya usaha dibuat oleh apa ni backbenchers untuk memastikan ahli-ahli parlimen blok kerajaan datang dan cukup jumlah. Ini satu perkara yang memalukan apabila kau sendiri yang gagal dalam menyokong usul sendiri, lepas tu nak disalahkan pembangkang. Tuan-tuan, pembangkang ni dia kalau saya boleh katakan dia mengambil pendirian, aku sokong pun tidak, aku bantah pun tidak. Dia berkecuali. Sebab dia kata ini usul kau kan. Kau naikkan usul dan kau sokonglah sendiri. Nampak tak tuan? So ini pada saya kegagalan ini boleh juga kita katakan pengurusi BBC backbenchers kau buat apa? Takkan tak ada WhatsApp group kot. Jadi dia jadi kelakar lah. You punya usul tapi you mengharapkan pihak lawan untuk sokong you punya usul. Sedangkan semua maklum yang kerajaan pada hari ini mempunyai lebih daripada 2/3 sokongan. Jadi bila saya tengok apa ni ulasan-ulasan termasuklah ceplos-ceplos yang menyalahkan pembangkang sampai pada saya berlebih-lebihan, dia lupa nak salahkan member sendiri yang tak datang, yang punting parlimen sehingga menyebabkan usul sendiri gagal. Jadi tuan-tuan, RUU pindaan perlembagaan itu untuk menghadkan tempoh apa ni pentadbiran seseorang Perdana Menteri, itu topiknya. Tetapi isu yang paling penting, kerajaan menunjukkan betapa tidak seragamnya kerajaan dalam mengkoordinasikan semua ahli-ahli parlimen kerajaan untuk bersedia dan hadir di parlimen untuk mengundi usul yang dibawa sendiri oleh Perdana Menteri. Pada saya, ini satu perkara yang amat memalukan. Baik tukar je lah BBC tu.
Macam tak ada grup untuk koordinate semua ahli-ahli parlimen datang dan buat sokongan. Okey tuan-tuan, itu ulasan ringkas daripada saya. Saya akan bersiaran secara live selepas Zuhur nanti. Kebetulan ada masa, insyaAllah. So, kita jumpa live lepas Zuhur nanti. Sekian. Assalamualaikum.